wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, Pak guru-guru serta dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah Rukun Negara Tongkat Perpaduan. Hadirin yang dihormati, tahukah apa maksud rukun negara? Rukun negara ialah ideologi kebangsaan Malaysia yang disyariatkan pada 31 Ogos 1970. Tunku Abdul Rahman menukarkan Malaysia untuk memupuk perpaduan kaum yang kukuh susilaan peristiwa pada 13 Mei 1969. Rukun negara membahagikan 5 prinsip tersebut, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip-prinsip ini mengajar kita untuk menghormati agama, menjaga adab, membina perpaduan dan berhidup harmoni. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, tetapi kita bersatu rakyat Malaysia. Sebagai murid sekolah rendah, kita boleh menyampaikan rukun negara kepada tolong dan menghormati para guru dan rakan-rakan, menjaga kebersihan sekolah dan tolong sesiapa-siapa tanpa mengira bangsa atau negara. Hadirin, perbuatan ini seperti mengucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, masa depan negara bergantung kepada generasi muda. Sebelum saya habiskan tajuk saya ada beberapa perkara saya kena terangkan dengan semua. Tahukah apa maksud peranan rukun negara? Maksud peranan rukun negara ialah fungsi, tanggungjawab, maklumat ulama dan ideologi kebangsaan. Contohnya, menyepakati nilai murni, membina perbuatan dengan erat dan mengukuhkan perpaduan masyarakat. Sebelum saya habiskan tajuk betul-betul, saya mengucapkan dan mengamalkan rukun negara ke dalam kehidupan kita demi Malaysia yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih.